dan bijaksana, penjaga masa, rakan-rakan peserta dan hadirin sekalian. Nama saya Hana Nafisa binti Muhammad Hanif. Saya berusia 8 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Datuk Nadim. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita rakyat yang sangat menarik bertajuk Sang Kancil dan Sang Buaya. Sebuah kisah legenda tersebut di dunia rimba, kujadikannya teladan zaman berzaman. Semua mengambil iktibar, tak pernah lapuk di zaman. Inilah dia, wira penghuni rimba. Sudah bermula pelbagai cerita legenda. Inilah dongeng Sang Kancil. Pada suatu masa dahulu, hutan belantara sangat indah. Burung berkicauan, pokok menghijau dan air sungai mengalir jernih. Di sinilah tinggal seekor kancil yang kecil dan cerdik. Ialah Sang Kancil. Pada suatu hari, Sang Kancil berjalan-jalan sambil berfikir, aduhai, lapar, hausnya aku hari ini, panas pula cuaca. Di sebelah sana tu ada pokok buah-buahan, mangga, rambutan, sedapnya. Tapi sungai ini luas dan ada buaya, banyak buaya. Aku tak boleh berenang, tapi aku ada otak, aku mesti gunakan. Wahai sang buaya, mari sini, aku ada berita baik. Oh, berita apa tu Kancil? Raja Sulaiman nak bagi hadiah kepada semua buaya yang ada. Tapi dia kena tahu jumlah kamu. Wah,